Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Pertama sekali, sama-samalah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Dapat lagi solat secara solat maghrib secara berjemaah, dan dapat juga kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan pertama sekali lah anak nak minta dengan seantum supaya dia lah, kalau anak kecek, antum kecek, siapa nak dengar? Ya tak? Dah dua-dua kecek, tak ada orang nak dengar, betul tak? Kena ada suara kecek ataupun ada suara kecek, suara dengar. Kalau kata nak suruh si antum kecek, anak senyap. Boleh. Jadi si antum anak minta dengar pasal linga. Allah bagi dua linga ni, suruh kita dengar. Suruh banyak mendengar. Dan anak harap juga si antum tulis lah. Tulis gapo kita bicarakan malam ni. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita belajar ni menjadi ikatan lah dengan gapo kita belajar. Sebab apa yang kita belajar, kalau kita tak tulis, kita tak catat, esok Faham ni tanya lalu betul ingat dah. Betul tak? Jadi bila-bila duduk dengan anak kecek, dengan syarah, seantum tulis setakat mana boleh. Anda tahu dalam kalangan seantum ni ada hok peringkat rendah-rendah lagi. Dan ada hok peringkat abai-abai dah. Mungkinlah hok adik-adik ni payah sikit nak ingat-ingat istilah dia. Tapi tak apa. Ilmu ni dia akan mari pada masa dia, pada waktu mata dia. Dan anak teringatlah masa anak kecil-kecil, masa seantum dulu, kata 2, kata 3, anak sebenarnya tak minat langsung bahasa Arab. Anak buat mukadimah ni supaya seantum biar ada semangat sikit . Masa anak kata 2, kata 3 dulu, tak minat, memang tak minat. Kalau boleh tak sejadi pun ustaz. Tapi bukan sebab bukan sebab mata pelajaran tu kita tak suka, tapi disebabkan payah. Masa bagi anak-anak tak boleh payah untuk belajar. Nak ingat kata apa semua susah. Tapi apabila masa berlalu sehinggalah anak boleh duduk depan antum pula. Baru tak tahu. Aku pernah berlalu fasa-fasa yang mana tak minat, sehinggalah Allah bagi, Allah lorong kita untuk faham ilmu tu. Jadi seantum sabarlah dalam menuntut ilmu. InsyaAllah dengan masa yang panjang Allah akan buka ilmu tu. Cuma kena dengar lah. Kalau kita daripada awal kita tak sedang ada, ataupun tak sedang belajar dah, faham mana ilmu nak marinya? Boleh? Okey. Siapa ingat gapo kita ngaji minggu lepas? Sebulan lepas lah. Kita ngaji gapo?
Kita ngaji ke apa? Faraid tu ya. Tajuk ke apa tajuk? Siapa boleh ayat sa? Hi dekat dengan kita kata hok apa kita belajar sebulan lepas lah. Tak ingat? Tak dengar. Hok anak kita belajar kita tak dengar. Okey. Jadi seantum boleh muka surat 133 dan ana baca dah sebenarnya bab ni pada kuliah lepas lah, iaitu fasal fil hijab. Muka surat 133 baris yang kelima. Ana baca dah sehinggalah kepada waris saudara laki-laki sebapa. Tapi ana rasa kena ulang balik. Sebab apa? Sebab ramai seantum ni teringat, jadi kena recap balik, kita kena lalu balik sekali lagi. Boleh? Okey. Kita baca cepat sikit lah sehingga ke tajuk kita akan kena sambung. Okey. Kenyataan hijab mempusakai. Fasal fil hijab. Ini fasal pada menyatakan hijab yang yakni dinding daripada mempusakai. Saya antum buat nota situ. Ada perbezaan antara dinding dengan penghalangan. Sebab dua ni ada dalam ilmu faraid, iaitu mana, iaitu dihalang. Dihalang ni tiga sebab. Kita ngaji dah sebelum ni. Yang pertama, ikhtilafuddin, berbeza agama. Qatl dengan Rik, iaitu hamba. Tiga sebab ni menyebabkan dia dihalang. Okey. Hok bab kita ngaji ni, dinding. Dia waris. Dia waris. Tetapi disebabkan ada wujud waris lain, menyebabkan wujudnya waris yang lebih aula daripada dia, menyebabkan dia terdinding. Gitu maksud dia. Okey. Jadi kena beza dia antara bab penghalangan dengan pendinding. Pendindingan. Okey. Bermula bapa dan ibu dan suami, isteri dan anak laki-laki dan anak perempuan tiada didindingkan mereka itu, bahkan mendinding yang mereka itu akan yang lain. Jadi minggu lepas, kuliah lepas, ana ada sebut kita ada 5 waris utama. Siapa dia waris utama kita? Awak kelas tadi. Hari berapa Isnin? Kata 5. Siapa dia? Pasangan dulu. Kelas pasangan, ibu, pasangan zaujah ataupun zauj, tengok siapa mati. Lepas tu anak lelaki, anak perempuan, ibu, ayah, 5 orang ni. Mereka ni dia tidak akan didinding oleh siapa-siapa pun. Kalau mereka ada, mereka ni mesti dapat. Mereka ni mesti dapat. Kita tak boleh nak alih dia. Boleh? Boleh tulislah 5 waris utama tu. Bila-bila nak tulis mata. Okey. Waris utama. Okey, si mati. Dia ada 5. Ibn, bint, lepas tu ab, zauj ataupun zaujah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ni mereka tidak didinding. Maka bahkan dia mendinding orang lain. Mereka ni akan dapat lagu mana bahagia dari para farid. Sikit atau banyak mereka tetap akan dapat. Boleh? Jangan bint. Nampak tak? Anak perempuan. Okey, baik.
5 orang tu tidak akan terhalang. Mereka tetap akan dapat. Lepas tu kita baca yang seterusnya. Maka didindingkan cucu laki-laki itu dengan anak laki-laki sama ada ia bapanya atau bapa mudanya, dan dengan cucu laki-laki yang terlebih hampir daripadanya. Okey. Ini berkaitan dengan cucu dah. Dia kata cucu laki-laki dah. Betul. Cucu laki-laki. Okey. Ibn ni mesti ada anak. Tak, nama dia Ibn. Ibn. Kalau ikutkan anak tulis gini lah. Ibn. Maksudnya anak laki kepada anak laki. Istilahnya cucu lah. Cucu lelaki kepada si mati. Dia ni akan terhalang apabila dia terhalang dengan wujudnya anak lelaki. Dalam buku tu ayat anak lelaki ataupun anak lelaki maksudnya ayah dia lah. Okey. Ataupun wujudnya anak lelaki lain. Maksudnya pak saudara dia lah. Wujud ni. Kalau ada, hak ni tak boleh. Okey, boleh. Lepas tu dia ayat. Okey. Ni cucu kan? Contohlah. Cucu ni dia ada cucu lagi. Ibn. Kalau kita agak cicit lah. Jadi kalau kata hak ni ada, maka tak boleh lah hak ni. Hak ni tak boleh. Tapi kalau kata hak ni tak ada, maka dia boleh lah hak ni. Sebab dia tidak dihalang oleh cucu yang paling hampir. Tapi kalau ada hak ni, cucu hak ni lebih berhak sebab hak ni jauh lagi. Boleh? Okey. Seterusnya, dan dididingkan nenek laki-laki itu dengan yang menegahi antaranya dan antara mayit seperti bapa dan bapa-bapanya. Okey, dan ni ada atas pula. Ana lagi cepat sikit ni sebab kita baca dah minggu lepas kuliah sebelum ni. Jadi tak apalah. Okey. Up. Okey. Ayat dia ganda. Nenek laki-laki itu yang menegahi antaranya antara mayit seperti bapa dan bapanya. Okey, samalah konsep dia. Okey, ni ayah kita deh. Ni datuk kita, ni moyang kita. Baik. Jadi kalau kata ada hak ni, maka dia menghalanglah datuk ni tak dapat. Tapi kalau dia ni tak ada, maka hak ni dapat. Tapi hak ni tak dapat sebab apa? Sebab wujud bapa yang kita kata datuk yang lebih hampir dengan si mati. Hak ni tak boleh lah. Boleh? Okey. Beres. Yang seterusnya, dan didindingkan saudara laki-laki si ibu sebapa itu oleh bapa dan anak laki-laki dan cucu laki-laki hingga ke bawah. Okey. Bapa, jadi lah ni dia ada adik-beradik. Adik-beradik laki-laki syakik. Saya tu kena biasa dah istilah-istilah Arab dalam pengiraan. Sebab kalau kita nak tulis kod Melayu, bolehlah tulis dia punya short form tu. Tapi lebih sedap untuk kita tulis kod Arab sebab dia pendek. Syakik. Kalau kita terjemah saudara lelaki si ibu sebapa. Pak apa kata dah. Ni dua je.
Pendek. Kena biasa. Boleh. Jadi saudara lelaki seibu sebapak ni didinding oleh bapak. Kalau bapak ni ada, maka saudara lelaki seibu sebapak ni tak boleh. Kalau ada hak ni, akan dia halal juga. Dan anak laki-laki. Kalau ada hak ni pun, terhalal juga. Contohlah, si antum ni meninggal. Kita kata kita meninggal. Kita ada anak. Dan kita ada adik-beradik. Jadi disebabkan kita ni ada anak lelaki, maka adik-beradik kita tak boleh. Okey. Ataupun kita kata kita bujang. Kita bujang, kita banyak. Tapi masa kita meninggal tu ayah kita ada lagi, maka ayah telah menghalal adik-beradik kita boleh. Okey. Lepas tu dia kata dan cucu laki-laki dihingga ke bawah. Maksudnya ada anak lelaki kan? Okey. Contoh anak lelaki ni tak ada. Ada cucu. Maka cucu juga menghalang daripada adik-beradik boleh. Adik-beradik si mati boleh. Okey. Jadi kuat tak? Contohlah kita kata si mati meninggalkan si mati ni dia ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia meninggal awal. Dan dia ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Maka harta hak dia ada ni akan pergi ke cucu dia dulu. Boleh ke cucu dia. Jadi saudara lelaki seibu sebapak ni tak boleh lah. Sebab wujudnya cucu. Okey. Seterusnya. Dan boleh ikut dah dalam buku tu. Boleh ikut kan? Boleh. Tak apa. Slow. Dan didindingkan saudara laki-laki sebapa oleh 3 yang tersebut. Ini dan saudara laki-laki seibu sebapak. Dan saudara perempuan seibu sebapak. Jika sertanya anak perempuan atau cucu perempuan. Okey. Sekarang ni saudara lelaki sebapak. Di ab. Okey. Ahli ab ni saudara lelaki sebapak ni akan didinding apabila ke apa? Apabila wujudnya bapak, ada wujudnya bapak, ada hak ni, saudara lelaki sebapak akan terhalang. Ada hak ni pun terhalang juga. Ada hak ni terhalang. Ada hak ni terhalang. Okey. Mati tambah sikit lagi. Dia tambah sikit lagi. Dia tambah saudara perempuan si ibu. Saudara perempuan si ibu. Contohnya sini tambah ukht syaqiqah. Okey. Jadi hak ni dihalang juga apabila wujudnya saudara perempuan si ibu sebapak dalam masa sama wujudnya ada hak ni. Dia kena ada sekali lah. Sebab dia dah apa ni tak boleh. Sebab saudara perempuan si ibu sebapak perempuan ni dia dah boleh secara asabah. Dia boleh secara asabah ma'al ghairi. Habis-habis hok ngaji. Ingat ke tak? Asabah tu apa? Ana baru ayat dah kelah. Apa asabah? Waris yang tidak ditentukan bahagia dia. Jadi dia ada 3 keadaan lah. Sama ada dia boleh melaka, sama ada boleh baki ataupun boleh langsung. Tapi dalam kes ni kalau kata bagi-bagi, ukhtu syaqiqah ni, disebab wujud dia bersama dengan anak perempuan, furuk perempuan lah. Bukan furuk perempuan. Perempuan
Lepas tu cucu perempuan daripada anak lelaki. Contohnya dia ada berkaling hal ni. Maka tu syakikah ni akan dapat asabah ma'al ghairi. Sebab itulah menyebabkan saudara lelaki sebapak ni tak boleh didinding. Okey. Boleh Tak apa, dengar dulu dah. InsyaAllah Fahani lama-lama belajar pula Fahani, insyaAllah akan ingat. Seterusnya. Dan didinding kan saudara laki-laki seibu. Seibu ni okey. Seibu entah. Maksudnya kena tulis seibu dah. Lium. Saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu ni oleh bapanya. Okey, saudara lelaki seibu. Tahu ke lagu mana saudara lelaki seibu? Saudara lelaki seibu ni adalah adik-beradik semok dengan si mati. Dia mok tula. Mok tula. Tapi ayah lain-lain. Faham tak? Dia mok tula. Jadi apabila si mati ni ada saudara si ibu, maka dia akan dapat lah. Tapi kalau kata saudara si ibu ni bersama ada waris yang kita oyak ni, menyebabkan dia terdinding, iaitu bapa. Kalau ada bapa, tak boleh dia. Kalau ada bapa, tak boleh. Okey. Ada lagi ke apa? Nenek laki-laki. Kalau ada datuk, hak ni tak boleh juga dia. Dan farak waris hingga ke bawah sama ada laki-laki atau perempuan. Hak bawah seterusnya lah. Jadi menyebabkan dia tak boleh. Menyebabkan dia tak boleh. Tapi kalau kata tak ada belaka, atas tak ada, bawah tak ada adik-beradik seibu sebapak. Adik-beradik seibu sebapak tidak menghalang saudara seibu. Sebab Ana bagi contoh lah. Ana bagi contoh. Si mati meninggalkan apa? Ana bagi contoh. Si mati meninggalkan boleh. Ana buat saudara ibu, si mati meninggalkan ibu, meninggalkan ukht, lium. Lium dengan meninggalkan siapa? Meninggalkan liab. Okey. Jadi kita pun tengok. Okey, ibu akan dapat 1/6. Sebab apa? Sebab adik-beradik dia ramai. Ni kembali kepada topik yang kita ngaji sebelum ni lah. Okey, dapat 1/6. Okey. Lium akan dapat akan dapat 1/6 juga sebab dia seorang. Jadi apa anak terang? Sebab apa anak kata? Okey. Ibu dapat 1/6 sebab dia ada adik-beradik ramai. Si mati ni ada adik-beradik ramai. Jadi itulah cara saya antum nak detukan bahagia waris. Masa nak netu tu kena tanya sebab apa letak 1/6? Sebab ibu ni dia ada 3 bahagian. 1/6, 1/3, 1/3 baki. Nak letak mana so? Jadi kita kena persoal ke. Apa kita letak 1/6? Kita boyak. Letak 1/6 sebab ada adik-beradik ramai. Okey. Lepas tu saudara seibu dapat 1/6. Apa? Sebab dia seorang. Kalau dia ramai akan dapat 1/3. Okey. Liab akan dapat asabah. Dapat asabah. Okey. Jadi nenek asal masalah ne. 1/6 daripada ne 1. 1/6 daripada ne 1. 1 tambah 1 tolak ne.
tinggal 4. Jadi ibu akan dapat 1/4. Saudara si ibu, lelaki si ibu akan dapat 1/4. Ni dapat 4/4. Boleh bagi ya. Contohlah kita kata duit ada 6,000. Ada 6,000. Ibu akan dapat 1,000. Ni akan dapat 1,000. Ni akan dapat 4,000. Bagi ya. Mudah. Okey. Tapi saya kata ingat, contohlah anak bagi situasi ada ayah. Ada si mati ni dia ada ayah. Contohlah. Dia ada ayah. Ab. Kita pun kembali. Ab ni dia mendinding. Dia mendinding adik-beradik dapat pusaka. Automatik hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Ab ni akan dapat asabah. Akan asabah. Jadi lain dah lah. Jadi kalau kata asabah 1/4 ni, jadi kita kata hak ni tak ada lah deh. Tak ada. Jadi ada sepecahan ni 1/4 daripada ni, lepas tu 1 tolak ni 5. Jadi bahagian baki tadi boleh ke bapak. Sebab apa? Sebab bapak adalah waris yang lebih utama untuk dapat pusaka. Jadi adik-beradik si ibu dengan si bapak ni tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka ni didinding oleh si bapak. Gitulah cerita dia. Boleh? Okey. Minggu lepas banyak kali Nana tersasu. Kuliah lepas. Kuliah lepas sampai sini kita ngaji. Okey. Hari ni kita tak sambung sikit lagi, iaitu dan mendindingkan anak saudara laki-laki. Bagi kau apa dah? Saudara laki. Didinding anak saudara laki-laki. Ada tu tengah. Dekat tengah dah. Okay. Didinding anak saudara laki-laki si ibu sebapak. Lah ni. Ni. Nampak tak? Syakik. Syakik ni. Dia ada anak. Dia ada anak. Ibn Syakik. Anak saudara lelaki si ibu sebapak. Lah ni siapa yang boleh dinding dia? Kita tengoklah. Oleh bapak. Kalau ada bapak, anak saudara tak boleh. Jadi jangan pelik lah kalau kata ada kes, dia tak ada waris lain kecuali anak saudara je. Anak saudara dia waris lah. Okey. Tapi kalau kata ada waris yang lebih utama, bapak, okey, bapak ada, maka boleh ke bapak lah. Akan menghalang, akan mendinding anak saudara si ibu sebapak tadi. Lagi, nenek laki-laki. Nenek laki-laki, waktu lah. Nenek laki-laki ke atas. Okey. Dan anak laki-laki. Anak laki-laki pun mendinding. Contoh ada anak laki-laki deh. Jadi, ni pun anak saudara tak boleh lah. Dan cucu laki-laki. Dah ke bawah lah. Okey. Dan saudara laki-laki si ibu sebapak. Ada hak ni. Ada ayah dia. Hak ni boleh lah. Jadi menghalang anak saudara boleh pusaka. Dan saudara laki-laki sebapak. Kalau ada hak ni. Ada hak ni. Juga menghalang anak saudara lelaki si ibu sebapak. Sebab hak ni pakat dia adik-beradik. Hak ni anak saudara. Jadi hak ni lebih kuat lagi lah. Dia daripada jihah dengan kuah. Jadi jihah dia ni lah. Jihah adik-beradik. Dari segi kekuatan pun hutan dia juga menyebabkan saudara sebapak lebih aula lagi daripada anak saudara. Okey. Sebab gini dah. Sebab ada kes. Ada kes. Si mati ni, dia meninggalkan saudara si ibu, meninggalkan saudara lelaki sebapak. Okey. Dan dalam masa yang sama,
ada anak saudara lelaki seibu sebapa. Jadi dia menyangka dia boleh menggantikan ayah dia ni. Sebab ayah dia tak ada awal, dia menyangka dia boleh. Salah lah. Hak betulnya, dia kena cek dulu. Saudara sebapa ni ada ke tak? Kalau ada, maka menyebabkan dia tak boleh. Okey. Seterusnya, anak saudara lelaki-lelaki sebapa. Sebenarnya kalau hantar pasti, dia ular. Patut tambah. Masuk anak, cuba tengok ayat dia tu. Dia ayat. Okey. Bapa. Anak. Lepas tu, apabila ada waris selepas tu, dia ular pula. Lebih kurang ya. Okey, lah ni kita tengok kepada anak saudara lelaki-lelaki sebapa. Hak ni. Ibn Diab. Okey. Hak ni didinding oleh yang enam. Maksudnya, okey. 1, 2, 3, 4 dan ke bawah lah. Okey. 5, 5, lepas tu 6. Okey, 6. Dia yang 6. Betul tak? Kata, didindingkan anak saudara laki-laki sebapa oleh yang 6. Maksudnya, hak ni. Lepas tu dia kata, dan anak saudara laki-laki. Jadi 7 dah sebenarnya. Ni. Okey. Dia ikut turutan. Kita cek dulu. Jadi, kalau ada sebelum dia hak ni, maka terhalanglah hak ni. Hak ni tak boleh. Beres. Tapi kalau kata tak ada belaka, ayah tak ada, anak lelaki tak ada, cucu lelaki dan ke bawah tak ada, adik-beradik seibu sebapa tak ada. So hak ni tak ada, hak ni tak ada, hak ni okey boleh. Okey. Seterusnya, dan meninding bapa muda seibu sebapa. Bapa muda kat mana? Siapa tahu istilah bapa muda? Ana ayat dah sebelum ni. Bapa muda siapa dia? Nak dengar. Pak saudara. Beres. Bagus. Okey. Ayah kita ni dia ada adik-beradik. Adik-beradik istilah ke Arab syakik. Okey. Syakik dia akan dihalang. Dia akan dihalang. Bapa muda seibu sebapa dengan yang dengan bapanya. Okey. Maksudnya hak ni. Kalau ada hak ni menyebabkan dia tak boleh. Bapanya oleh orang yang 7 itu. Kita pulih balik lah. Ada hak ni, 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 hak ni, hak ni, ada hak ni. Menyebabkan hak ni tak boleh. Kalau ada je, boleh. Boleh faham tak? Ada je salah satu menyebabkan syakik tak boleh. Ikut turutan lah. Tapi, kalau kata arwah ni tak ada. Ayah tak ada, datuk tak ada, cucu lelaki tak ada. Anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada. Hak ni tak ada. Adik-beradik ni tak ada. Last sekali ada pak saudara. Jangan pelik dah kalau saya antung hak jenis ada pak saudara ramai, adik-beradik ramai, tak ada masalah. Tapi ada anak jumpa orang hak tak ada orang. Hak jenis keluarga dia ni nikah anak setunggal, seorang. Ada. Anak-beranak dia tak ramai. Jadi menyebabkan nak cari ke adik-beradik keluarga dia ni, silsilah keluarga dia ni,
sikit. Jadi last sekali boleh kau pak saudara, boleh kau sepupu. Tak pelik. Okey, jadi pak saudara ni akan dapat apabila ikut turutan hak kita ayat saat ni. Boleh? Kalau ada kalah ke apa tu, minta lah. Tulis dah. Okey. Dan didindingkan bapa muda sebapa. Bapa muda sebapa. Liab. Bapa muda sebapa. Ni pun sama juga, ulang benda sama je. Tengok 1, 2, ikut cari, tak ada belaka, tambah 9 hak ni. Okey. Kalau ada, dia tak boleh. Kalau tak ada, dia boleh. Gitulah. Sebab apa? Sebab kalau ada kan, orang lain mendinding dia daripada dapat pusaka. Lah ni, dia boleh lah kalau kata tak ada ke-9 hak kita ayat saat ni. Boleh. Yang seterusnya. Dan didindingkan anak bapa muda seibu sebapa. Hak ni kita tengok anak bapa muda. Sini. Ibn Syakik. Sepupu kita, sepupu. Sepupu. Dia pun ayat. Didinding anak bapa muda seibu sebapa oleh yang 9 itu dan bapa muda sebapa. Ulang benda sama, tambah hak ni 10. Jadi kalau ada sebelum ni, maka dia tak boleh lah. Boleh. Kalau tak ada, maka dia akan boleh. Mudah je sebenarnya, ikut turutan. Kita gapa-gapa pun kita ada barisan. Jadi orang hok depan sekali akan boleh dululah. Jadi kalau kata dah boleh dah, hok belakang tu kan sajalah, habis dah lah. Beres. Nampak tak? Agak boleh lah dah. Dengar. InsyaAllah pandai saat akan jumpa pula. Okey. Seterusnya dia kata, dan didindingkan anak bapa muda sebapa oleh yang 10 itu dan anak bapa muda seibu sebapa. Ni pula. Ibn Liab. Sepupu. Okey, anak kepada pocik sebapa. Maksud sepupu kita lah. Tapi dia daripada pocik sebapa. Dia akan boleh apabila tak ada yang ke sebelah tadi. Tak ada belaka. Ikut turutan, tak ada, barulah dia boleh. Kalau ada, menyebabkan dia terdinding. Boleh? Ada oleh gini boleh tak boleh. Tapi tak apalah. Yang ayat kitab tu dia perinci ke supaya kita mudah faham lah. Okey, barulah kita pergi ke bahagian perempuan pula. Buku apa dah? Azal dah. 5 minit lagi. Bab panjang nak masuk ni bab. 8:37. Masuk dah ni. Okey. Setakat ni lah. Sebab lah ni Ana nak masuk bahagian cucu. Bahagian cucu pula. Bahagian perempuan. Jadi bahagian perempuan ni. Banyak lah juga ni. Tak apa. Tak apalah. Ana rasa sampai sini. Hok mana tak ada saling. Lepas pada Isa ni ambil masa kejap. Contohlah. Tengok tak rabuh lagi kan. Tolong tulis lah. Hok ilmu kita ngaji malam ni adalah benda yang akan diguna dia. Akan diguna selama mana entah nak guna untuk mengira faraid ni. Hak ni tidak, dia tak akan macam malah aku ngaji sikit lah, tak boleh. Sebab apa? Sebab kewajipan orang nak mengira faraid
mesti mahir bahagian hijab ni. Sebab apa? Kalau tidak, kita akan salah. Dalam nak ngira, sepatutnya boleh, kita pergi kata tak boleh. Sepatutnya dia tak boleh, kita kata dia boleh. Tersilap contoh dah. Contohnya begini. Hak ni sepatutnya dia tak boleh dengan wujud ni. Tapi kita tak reti. Hak ni kahwin ni tak boleh, kita bagi ke dia. Jadi menyebabkan kita bagi hak kepada yang tidak sepatutnya. Tak boleh lah. Menyebabkan kahwin ni makan harta secara batin. Bahaya. Jadi anak harap hak ni kena cerak betul-betul. Supaya apa? Supaya boleh ngira dengan sebetulnya. Ada nak tanya sebelum kita tutup? Ada Tadi tak ada apa dah. InsyaAllah. Moga-moga apa yang disampaikan malam ni dapat memberi manfaat lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yawafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azim sultanik. Allahumma salli sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli sallam ala muslimin fi Gazzah, fi Syria, fi kulli makani wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang daripada kelemahan hamba, apa pun daripada Allah Ta'ala, wa bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.